أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Mama yang baru datang, kalau yang tak ada kursi, Mama ambil kursi sendiri, Mama. Oh, tinggi tak sampai. Kalau Mama ni dia jadi formal. Bila dia jadi formal, dia jadi kuliah duha. Okey ya, kalau macam ni. Cumanya nanti dia jadi formal. Bila dia jadi formal, bila sesuatu tu dia jadi rasmi, kita nak bertanya pun kita segan, kita ada gap. Sedangkan saya bukan berkuliah, saya nak ajak sembang-sembang, bincang-bincang. Lepas tu selesaikan masalah-masalah harian kita. Okey, Ma. Sebelum kita masuk, sebelum kita jawab beberapa soalan, Mama tengok. Saya balik, saya siap print balik tau. Saya tulis balik apa persoalan Mama, saya print. Sebelum saya mula, ada apa-apa nak tanya tak? Mama kalau tak ada benda nak tanya, maksudnya kita tak ada masalah. Yang masa tu orang tu bertanya dulu. Ada tak apa-apa untuk, yalah seminggu kita tak jumpa kan? Betul lah, minggu lepas banyak juga persoalan yang Mama tanya kita tak jawab kan? Tapi mestilah bila dah balik tu, ni dah seminggu berlalu, kot ada masalah baru ataupun apa-apa persoalan-persoalan hukum, ataupun mungkin baru terdetik, baru terfikir, dah balik sambil duduk atas katil nak lelapkan mata tu, oh baru teringat. Ada tak? Ada tentang solat. Ada tentang solat. Apa dia, Mak? Mama nama apa, Mak? Nurhani. Mama Nurhani. Silakan, Mama. Setengah orang yang mengajar. Orang yang mengajar. Kadang-kadang dia cakap kalau kita sujud, tapak tangan tidak boleh berlapis macam ini lah. Tapi kalau Okey. tapi yang kita tahu dahi saja yang sekali betul. Okey, ha. Tangan ini macam mana? Oh. Kalau pakai telekung Ustaz, setiap kali saya solat ini telekung ini begini. Ya. Kalau kita mau begini. Oh. Mama biasa dengar ada ustaz yang mengajar telekung tak boleh lapik. Setiap ustazah atau ustaz mengajar lain lagi. Oh, pening terus. Was-was. Mana satu nak ikut kan? Was-was. Satu kata kena boleh, satu kata tak boleh. Nasib baik dua-dua tak kata tak perlu solat kan? Jadi saya ikut yang fikiran sendiri lah. Boleh lah. Habis kalau kita telekung itu kan panjang. Ya. Setiap kali kita sujud balas tangan. Dia lah. Okey. Bagus. Dengan satu lagi, kalau kita solat ni kan, setiap kali kita rukuk ke sujud kan, kita angkat tangannya Allah. Setiap kali. Setiap kali angkat tangan. Oh, maksud dia setiap kali kita Allah Akbar, setiap kali kita angkat tangan. Tu soalan Mama apa? Adakah perlu setiap kali? Ayalah. Kalau ada yang mengajar juga, yang mula-mula saja, yang dengan yang ke rakaat yang ketiga kalau 4 rakaat. Oh. Okey. Semua pun was-was. Cantik soalan. Ini yang saya suka. Ada lagi tak?
rugi mak? Belum lagi kena kasih. Itu saja. Rugi mak kalau kita datang tak buat soalan. Rugi, sangat rugi. Pasal apa? Pasal kita datang ni nak selesaikan masalah. Tiba-tiba kita datang ni bukan selesai masalah, tambah masalah. Apa dah tambah masalah? 2 jam aku duduk datang masjid ni, apa pun tak dapat. Rugi ya. Dengan yang kursi itu Ustaz. Kursi. Duduk atas kerusi. Kalau kita biasanya kalau yang solat kursi. Jadi yang kursi ni kan dia sat di depan. Tapi kadang-kadang dia tengah-tengah. Kalau waktu dia di tepi pun macam rasa segan tak kurang tu. Okey. Apa kan? Jadi kiranya di sebelah mana yang patut kita kalau ada kursi. Okey. Cantik. Ada lagi tak? Saya suka kumpul soalan dulu. Saya kena tahu, yang pertama saya kumpul soalan, yang kedua saya kena tahu latar soalan. Sebab soalan ialah soalan. Setiap soalan dia ada latar belakang dia tu. Jadi kena tahu latar belakang. Sebab kalau terus jawab tanpa mengetahui latar belakang, itu pun jadi satu kesalahan juga. Jawapan tu dia macam ni lah. Mama cerita lain, saya bagi lain. Sebab tu kena tahu latar belakang juga. Ada lagi tak? Mama belakang-belakang, selalunya duduk belakang-belakang, dia malu dia nak tanya. Ada mak? Ustaz, Ya mak? sembahyang kan kalau ada anak kucing di luar tu kan kita sembahyang yang ada kadang-kadang kan kucing sembahyang. Apa? Anak kucing. Anak kucing. Kalau disembahyang kan kadang-kadang kucing sejadah. Kejap, Mama Faridah. Okey. Anak kucing, apa masalah dengan anak kucing tu? Apa masalah dengan anak kucing? Kalau kita sembahyang kan dia pergi tempat sejadah. Oh, kita solat dia datang tempat sejadah. Dia bukan sekat datang, ada setengah tu dia panjat-panjat lagi. Ada setengah tu dia duduk lagi dekat kita punya telekung. Ada setengah tu masa kita sujud dia jilat-jilat lagi pipi kita. Kan? Macam mana tu? Solat kita sah ke tak sah? Nasib baiklah yang jilat tu kucing. Kalau yang jilat tu papa, batal solat kita. Solat dia. Okey, cantik. Ni persoalan yang selalu sangat. Ada lagi tak? Ustaz kadang-kadang dalam cucu ke anak ke kita solat kan, dia rukuk macam ni, kalau dia naik atas. Oh, dia nak ni tak? Sini orang panggil apa? Rukuk. Tengkok jugalah. Kot lah, ada bahasa lain. Tengkok jugalah. Okey. Okey. Bahasa sini tu di sana anak kita solat tu. Jadi macam mana tu? Dia naik ke badan. Naik ke badan. Dia naik tu macam mana? Ya. Ya, dia naik lah dia. Kalau dia bersikut belakang lah. Untuk Sebab naik tu ada banyak maksud. dia sini sikut bukan kita. Dia ada naik tu, naik yang dia bergantung terus. Ada yang dia naik dia setakat pegang peluk je. Bila kita sujud dia lepas. Ada yang daripada awal lagi dia dah ikut sampai last kali dengan dia pun. Lepas tu anak tu orang dia pampers ada najis lagi macam mana? Panjang tu dalam mama. Panjang. Okey. Lepas tu kalau anak tu ada pampers. Pampers. Yang tu saya nak jawab sekali lagi pasal ada. Cantik. Lepas tu saya kata bagi soalan. Okey. Ada lagi tak? Mama Bendahari. Ada lagi tak? Ada lagi? Kami hari Khamis
dia akan soalkan Ustaz. Ah? Siapa yang tidak soal dia akan soalkan. Ya, siapa tak soal dia kena soal. Aku sudah lama saya. Bukan sekat dia kena soal, dia kena jawab soalan tu. Siapa tak soal, dia kena soal. Dan dia kena jawab soalan yang disoal. Ustaz, ujung-ujungnya minggu depan seorang je. Dia datang Ustaz. Kita datang nak belajar, dia semua jawab pula kan. Saya hari Khamis baru ni dengan mama-mama di masjid, di apa nama Masjid An-Nur. Dia orang banyak tanya pasal solat jamak dan qasar. Tak selesai jamak dan qasar ni. Tak tahu lah apa masalah tak selesai. Dia kadang sebenarnya persoalan hukum banyak dah kita tahu, banyak dah kita dengar. Problem dia apa? Problem dia bila Ustaz A datang, dia beritahu macam ni. Ustaz B datang, dia beritahu macam ni. Datang Ustazah C datang, macam ni pula. Datang Ustazah D datang, macam ni pula. Pada akhirnya kita berpening. Pada akhirnya kita berpening. Kita jadi bingung. Mana satu yang ikut? Contoh tadi Mama tanya kan, tentang apa nama yang tangan tadi kan. Satu Ustaz datang, dia kata tak boleh. Mesti kena mesti kena jangan lapik dengan telekong. Datang pula Ustazah kata, kena, boleh. Kan? Ini mana satu kan? Kan dah mula pening. Lepas tu, apa lagi dia orang tanya? Yang cuma dia tanya apa yang? Jamak, qasar dengan yang. Itu yang baru itu. Yang baru dilihat. Lapang besar itu. Dah lah, lain benda tu ada di selain berjamak tak pasal. Itu dia jamak kasar je lah. Ada orang banyak tu yang. Ya, kan saya lambat. Oh ya tu. Ada lagi mak? Ada buku nama tadi mana? Saya nak panggil nama saya jawab soalan. Mama jangan serius sangat anda dengan kuliah maghrib tau. Kuliah maghrib. Kuliah dua bukan mak. Ini nama dia kelas sort-sort. Ini nama dia kelas sort-sort. Pasal yang depan ni semua sort. Yang depan ni sort ni. Baik. Saya nak jawab dulu. Mama ingat tak? Minggu lepas Mama ada tanya pasal kapet lah, tak kapet lah, kepala lah semua. Mama tahu tak? Balik sengkit kepala saya. Pasal soalan Mama tu soalan advance sangat. Senang saja Ustaz. Buang beli baru. Wah, beli baru. Tak apa lah kalau RM10 kapet tu Mama. Kalau RM50 Mama. Aduh. Lebih murah saja. Okay. Minggu lepas Mama ada tanya kan, macam saya nak cerita pasal kapet ni. Minggu lepas ingat tak kita belajar apa? Ingat? Bersuci kan? Kapet. Yang pertama Mama, kapet ni Mama kena tengok kapet tu jenis apa? Adakah kapet tu jenis boleh diangkat? Ataupun kapet tu jenis tak boleh diangkat? Ada kapet yang kita boleh keluarkan daripada rumah, betul tak? Ataupun daripada mana-mana tempat. Ada kapet yang memang tak boleh. Ataupun kalau boleh pun dia menyusahkan. Contohnya yang dah digam. Kalau dalam rumah kita nak angkat kapet tu semua perabot nak kena angkat. Contoh. Maksudnya satu yang kalaupun boleh dia menyusahkan kita. Jadi kenal pasti jenis kapet tu dulu. Let's say lah, kita dah kenal pasti kapet tu yang memang boleh diangkat. Okay, boleh diangkat. Apa nak buat? First, sebab soalan hari tu Mama tanya macam mana kita nak sucikan kapet kita yang kena najis. Contoh, kucing, kita belah kucing. Kucing kencing dekat kapet kita. Ataupun anak kita. Ataupun cucu. Anak memang tak dah kan. Cucu kita. Ataupun satu lagi persoalan, malam-malam tidur kencing malam.
Mama ada pengalaman kerja malam? Ya. Rugi kalau mama tak ada pengalaman kerja malam. Mama sangat rugi. Saya banyak kali pengalaman kerja malam. Mimpi. Tahu ya, sehari sebelum bini saya balik, kencing malam. Hujan dia apa? Malam tu minum banyak. Bila minum banyak, sebelum dinner tu tak kencing saya. Malam tu dia mimpi kencing mama. Bila mimpi kencing, dalam mimpi tu kita rasa mimpi. Sedap-sedap dah leceh lah mama. Rugi kalau mama tak ada pengalaman kerja malam. Sebab apa rugi? Sebab mama tak boleh belajar macam mana nak bersihkan hilang. Lepas tu mama balik dari sini, malam nanti benda yang banyak, jangan kencing. Supaya apa? Mimpi kencing malam. Okay? First, define dulu, tentukan jenis kapet. Let's say lah, kapet mama, kapet yang boleh dikeluarkan. Apa nak buat? Mama tandakan dulu kawasan yang najis tu. Sebelum mama nak keluarkan, tandakan dulu. Supaya apa? Supaya nanti bila dah keluarkan, kita akan fokus di situ saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau najis tu masih ada, first cuci najis tu. Air najis tu, dia punya air, mama faham air ni maksudnya fizikal najis tu. Fizikal najis tu mama kena clearkan dulu. Itu cara yang pertama. Settlekan dulu. Faham? Kita cerita tentang kapet yang boleh dikeluarkan ke yang tak boleh dikeluarkan? Yang boleh dikeluarkan. Yang pertama, tanda dulu. Sebab apa tanda? Sebab nak memudahkan cuci. Yang kedua, settlekan fizikal najis dulu. Kalau dia bersifat air kencing, settlekan yang bersifat air kencing. Kalau dia bersifat ketul-ketulan, settlekan ketulan-ketulan. Dah. Kalau dah settle, bawa keluar. Bawa keluar apa nak buat? Kalau mama ada water jet, tembak. Tembak dekat mana? Tembak dekat kawasan najis tu saja. Kalau mama tak nak water jet, alirkan air pada kawasan yang bernajis tu. Berapa kali nak alirkan? Sampai mama yakin hilang, paling tidak pun bau. Sebab fizikal dah tak ada dah. Rasa memang tak ada lah bila awal tadi mama nak clearkan tadi. Nak hilang apa? Bau. Alirkan, jemur, alirkan, jemur, alirkan, jemur. Berapa kali? Sampai mama yakin ada orang. Pasal awal tu penyucian fizikal dah settle. Dia cuci dulu dengan sabun apa semua siap. Memanglah bila dia settlekan fizikal, lepas tu dia cuci dengan sabun. Yang tu belum cuci lagi tau. Tapi yang tu nak menghilangkan bau. Hak yang kedua tu bila dia alirkan air, yang tu baru nak sucikan. Clear? Jelas? Setakat ni ada soalan untuk kapet yang boleh dialihkan. Tak ada? Jelas tak? Nampak struktur dia? Yang pertama, tandakan. Sebab apa tandakan? Tandakan supaya kita tahu di situlah kawasan najis. Okay? Tanda tu macam mana? Terpulang kan mama, kebijaksanaan mama nak tanda macam mana. Yang kedua, settlekan najis dulu. Maksudnya bersihkan najis tu. Okay? Bersih sebersihnya dulu. Yang ketiga, bawa keluar. Yang keempat, kalau ada water jet, sembuh. Kalau tak ada water jet, alirkan air botol ataupun air paip. Clear? Yang tu cerita kalau kapet yang boleh dialihkan. Kalau kapet macam contoh di masjid atau di rumah mama yang memang konform, tak boleh dialihkan. Ataupun kalau boleh dialihkan sekalipun dia macam menyusahkan mama. Tambah pula mama pula umur dah lanjut, nak angkat, nak tarik, pakai takkan masjid dah lepas ni. Kan? Sakit pinggang, contoh. Benda tu kena ambil kira. Benda tu termasuk tak menyusahkan? Termasuklah menyusahkan. Islam tak suruh kita menyusahkan badan kita sampai macam tu. Tapi kalau kita sampai nak menyusahkan badan, maka ada tak jalan penyelesaian? Ada. Let's say kapet yang mama tak boleh alihkan. Benda yang sama. First, tandakan dulu kawasan yang ada najis. Yang kedua, clearkan fizikal najis. Kalau dia bersifat air, clearkan sifat air itu. Kalau dia bersifat fizikal, ketul, ain, settlekan dulu. Lepas tu kalau mama rasa
nak cuci dengan apa nama fabric ke ataupun nak letak sabun ke, tak apa, settlekan itu dulu. Masa kita settlekan tu, yang tu masih najis tau, sekalipun warna dia dah tak ada, bau dia dah tak ada, fizikal dia dah tak ada, dia masih bernajis. Sebab proses yang pertama, proses menghilangkan najis, bukan proses mengangkat najis. Okey, dah settle, apa nak buat? Ambil air mutlak. Kita dah cerita, air mineral, air mutlak ke tidak? Air mutlak, air mineral. Mutlak ke tidak? Ini tak mutlak dalam. Sebab apa? Sebab dah bercampur. Yang baru, mutlak ke tidak? Kalau air yang kita tadah daripada paip dekat gayung. Mutlak ke tidak? Mutlak. Ambil air, jirus. Habis tu kan, bawah tu kan, air kan dia bersifat. Okey, untuk kapet saja. Untuk kapet dan khususnya kapet yang memang tak boleh nak diubah ataupun susah untuk ubah. Maka untuk kapet, hukum menyucikan dia dimaafkan walaupun air di bawah tu, yang mama tanya tu macam mana air kan dia merebaknya, dia dimaafkan. Untuk kapet sahaja. Puas saja air mama. Kena hargai. Saya semak silang pelbagai sumber, termasuklah pejabat mufti. Okey, makanya dah settle. Yang tadi proses hilangkan dah settle kan, mama pun dah sabun pun semua kan. Yang pertama apa? Alirkan air mutlak. Berapa banyak nak alir? Alir, lepas tu lap. Kalau boleh lap. Kalau tak boleh lap, vacuum. Kalau tak boleh vacuum, dry. Sebab apa nak bagi kering? Kan? Kalau tak boleh kering boleh tak? Boleh, tunggu lah, biar lama lah sikit. Sebab kadang kita bila kita alirkan kali pertama, kita sendiri pun tak confident cuci, tak cuci lagi betul tak? Minimal 3 kali. Alir, kalau boleh vacuum, vacuum. Kalau boleh dryer untuk kering, kalau tak boleh lap. Dah lap, alir lagi kali kedua. Okay? Mama janganlah ambil air pipe banyak-banyak. Sekadar alir. Ya, alir dekat kawasan tu saja. Dan syarat nak menghilangkan najis bukan renjis. Dia kena alir. Kalau yang kapet tu lah dia kena alirkan. Dan bila sebut alir, mama tak payahlah ambil gayung uyok. Bukan. Cukup mineral water pun dah cukup. Syaratnya alir. Berapa kali? Minimal 3 kali. Tak confident, buatlah sampai mama rasa confident. Clear? Jelas? Ada persoalan lagi? Lepas ni kalau saya buat peperiksaan, boleh jawab? Boleh? Bagi juga soalannya dijawab. Cara mama nak ingat apa? Rajin-rajin lah buat najis dekat atas kapet. Betul. Kalau mama tak buat macam tu, lupa. Kalau mama satu lagi, semua lah cucu mama kecil atas kapet mama. Bila dia kecil tu je, bagus. Nenek suka. Pasal nenek boleh belajar. Okay? Ataupun yang ketiga, mama kena bisik kat orang sebelah. Cerita dekat orang sebelah, ajar orang sebelah. Benda tu yang cara nak ingat. Okay? Boleh ya? Settle bab kapet. Selesai masalah kapet? Selesai. Okay. Kapet selesai. Kapet selesai. Saya nak sambung. Sebab minggu lepas juga mama dah tanya tentang cuci najis cucu. Guna tisu basah. Ingat? Sebab tadi mama ada tanya soalan tadi, soalan nombor 8, cucu pakai pampers panjat kita masa kita nak solat atau masa kita sedang solat. Mama, bila mama ada cucu dan cucu mama berak atau beriak, betul tak? Beriak kan? Cucu mama beriak. Ada cucu mama bukan eh? Saya pandai dah mama. Lama dah mama tengok. Hilang rasa dia pindah. Beriak bukan eh?
Dengan mama jangan pula, saya kena pula habis. Cucu mama beria ataupun pekameh. Mama ni pemalas. Bila mama pemalas, mama bawa apa? Mama tak bawa dia pergi ke tandas. Mama ambil tisu. Tak tisu basah tu. Mama buka paper dia, mama cuci. Bersih tak bersih? Jawapan dia tak bersih. Jawapan dia tak bersih. Mama tisu basah dia hanya boleh digunakan untuk menghilangkan zat najis tu saja. Tetapi dia tak mencucikan. Bila mama sekadar, contoh bila kita travel kan, bila kita travel cucu kita beriak. Yalah takkanlah dia memang sifat dia raja beriak. Kita dulu dia kan. Berhenti tepi ataupun dalam kereta tu sini kita salin dia pampers, kita cuci dengan apa nama tisu basah. Boleh tak boleh? Boleh. Tapi dari sudut suci kita suci tak suci. Bila tak suci, apa jadi? Bila tak suci, dia cucu kita tu mama tak boleh bawa dia ketika solat. Maksud tak boleh bawa dia ketika solat ni maksudnya apa? Mama tak boleh pukul dia masa mama solat. Sebab apa? Sebab dia bernajis. Ya, dia menanggung najis. Bila dia menanggung najis, sekiranya mama bawa dia ketika dalam solat, maksud bawa ni maksudnya mama dukung dia, mama pegang dia masa tengah solat, solat mama tidak sah. Solat mama batal. Mama kena solat sendiri. Itu yang pertama. Tapi kalau duduk di sejadah tu tidak ada. Kalau dia ini sebenarnya kalau mama yang bawa, kan ada setengah kan dia letak kat badan ke apa ada kan biasa kan cucu kita ke anak kita selalu orang macam tu. Takut dia apa-apa kan. Ini cerita kalau kita menanggung dia, kita menanggung dia. Tapi kalau kita beban dia sebelah ke kita tak salah letak dia sebelah. Okey beban kan beban dia mesti letak kan. Sasar. Oh sasar. Kita sasar dia. Kasar sangat tu. Beban cucu. Okay? Makanya pada ketika itu ingatlah dari sudut membersihkan najis, ya. Maksudnya menghilangkan air najis tu ya. Adakah cucu kita tu bersih? Tak bersih. Yang pertama tak boleh kita bawa dia, kita tanggung dia dalam solat. Yang kedua, kesilapan kita. Kesilapan banyak orang. Bila nak mandikan dia, selalu kita ada tap kan untuk anak ataupun sini panggil, kalau kami selalu panggil besen. Sama ke lah besen ke lah. Saya kena tanya, takut nanti beza maksud. Kita bila nak mandikan anak kita, cucu kita, kita masukkan dia letak dalam besen tu. Dan besen tu ada air. Maka besen tu jadi mutan najis. Why? Kerana cucu kita tadi, anak kita tadi dalam keadaan mutan najis. Mutan najis masuk ke dalam air yang tak cukup 2 kolak. Besen kan besar mana sangat kan? Tak cukup 2 kolak. Lalu kita masukkan cucu kita dalam besen tu, maka besen tu jadi mutan najis. Dan bila kita mandikan cucu kita mutan najis, kita pun mutan najis. Lepas tu kita pula laplah air yang dalam basah-basah tu, laplah dekat badan kita. Macam biasa mama lepas masak kan, mama buat macam mana? Pakai itu je kan? Nah contoh, maksudnya memang kita dah guna baju kita ataupun kita bila dah basah tangan, habis kita baju kita mutan najis. Lepas tu baju ni dah salat zuhur sekali. Salah tu. Salah tu. Tak sah. Sebab apa tak sah? Najis. Faham tak kat ni? Faham tak kat ni? Bila faham, timbul persoalan kedua. Jadi macam mana nak buat? Okay. Boleh tak kita cuci najis cucu kita guna tisu basah? Boleh. Tapi dengan syarat bila nak mandi dia nanti, simbahkan, alirkan air dulu pada tempat najis dia tu, ada pada badan dia tu. Bila kita dah alirkan air pada badan dia, and then kita masukkan dia ke dalam besen, maka suci. Sikit dia terik dia. Bila nak mandi dia apa nak buat? Alirkan dulu air dekat badan dia, terutama dekat kawasan tubuh dia. Lepas tu kita letaklah dalam besen. Maka jadi tak najis.
Jelas. Makanya mama ada kaitan tak dengan soalan mama tadi? Kalau dia dalam keadaan mutan najis, tak boleh. Kalau cucu kita dalam keadaan mutan najis, tak boleh kita menanggung dia. Tak boleh kita menanggung dia. Itu kalau kita tahu. Sekarang ni dalam kampus dia kita tahu ke kita tak tahu? Kalau kita tak tahu, ada dua keadaan. Kalau mama nak lebih berhati-hati, mama ikat cucu mama. Maksud saya kan, kalau nak berhati-hati kan, kalau nak berhati-hati, anggaplah dia bukan najis. Maka kalau dia datang kat kita, solat semula. Kalau nak berhati-hati, kita tak tahu dalam pampers dia tu ada ke tak? Kan? Ada ke tak? Ataupun kita tahanlah kejap. Itu kalau dalam sudut pampers. Yang tadi kalau sudut memang kita dah tahu dia dalam keadaan bukan najis, memang confirm dah lah. Kalau dalam mesin tu, kita dah tengok anjing dalam mesin tu. Kalau dalam pun mandi tu Pak. oh, Nah, ini kita yang anjing dalam mesin. soalan tambahan, cantik mama. Katalah kita bagi mandi cucu kita. Kita kencing kita tahulah. Cucu kita tu kencing macam mana? Cucu kita tu dia kencing tak kencing dalam perut. Takkan nak ambil rasa? Masin. Kan? Bukut mandi itu terkancing. Jadi macam mana? Baik, macam ni. Yang pertama pada asalnya dia adalah bersih. Okay, sekarang ni kita ambil anak kita, cucu kita bersih. Kita mandikan dia dalam besen. Ketika mana kita nak mandikan dia dalam besen, dia dalam keadaan apa? Bersih, betul? Semasa sedang dia mandi, kita tak tahu dia kencing ke tidak, betul? Apa nak buat? Dia masih dikira bersih. Ending dia nanti bila nak selesai bagi dia mandi, alirkan air mutlak kepada dia pula. Tujuannya apa? Berhati-hati. Sebab apa? Sebab kita tak tahu, mungkin dia kencing. Macam mana saya kata tadi, mungkin dia kencing, mungkin dia tak kencing. Itu bagi yang mandikan anak dalam besen. Kalau yang mandikan anak bukan guna besen, senanglah. Dalam masa kita kena tengok realiti. Ada orang mandikan anak guna besen, jadi kena tahu juga hukum mandikan anak dalam besen itu macam mana. Makanya alirkan sekali lagi air mutlak pada dia. Selesai. Boleh? Boleh ya? Kan Ustaz tadi yang hari tu kan, yang kes tu, Kes yang mana? yang budak ikut kita sembahyang tu Pak. Budak ikut kita semayang. Itu jika sekiranya ia pegang mama atas kita tu kan Ustaz, maknanya kita menanggung lah. Aha. Tapi jika sekiranya ia sekejap saja datang, dia lepas tu tidak lari. Macam mana kes tu? Soalan tu real mama. Soalan tu real. Betul lah. Teorinya kalau kita menanggung tu okey lah, tu teorinya, betul tak? Walaupun itu juga adalah benda yang berlaku, tapi ada part kadang macam piramid kita tak dia sipi je. Kan? Dia sama macam ingat tak? Bila kita tersingkap aurat. Bila tersingkap aurat, apa nak buat? Kita tutup segera. Kalau yang tadi tu dia bukannya bergantung, dia pegang acak-acak lari. Masa itu dimaafkan, tak ada masalah. Dia cerita dia kalau menanggung, maksud dia satu tempoh yang lama. Lihat, jelas akak ni. Ada soalan tambahan? Mama berkerut pasal apa? Saya tengok mama saya berkerut. Ada momen Ada, silakan. Ada tak? Saya suka di soal. Dan saya suka kalau kita belajar agama, mesti ada bentuk dua hala, soal jawab. Tapi mau kena ingat lah, saya bukan ensiklopedia. Maksudnya bukan semua benda masalah hukum saya ingat. Ada masalah saya kena dulu kitab balik. Benda tu saya
Saya tak macam Ustaz Syafi'i. Ustaz Syafi'i ni dia punya komputer, dia punya hard disk dia 1 terabyte. Saya punya hard disk 128 megabyte. So ingatan tu tak banyak di sini, banyak ingatan dalam buku. So kena rujuk buku ni. Ada lagi soalan? Sunat tu ada cucu tu di depan. Oh, cantik soalan. Kan solok je ni. Kalau kita tengah solat, cucu kita datang. Ambil video je. Kan? Tengah nak solat ni. Solat. Benda tu real kan? Berlaku kan? Sekali menjawab lagi tu apa? Terus menjawab lagi. Yang nenek ni punya sayang kan cucu. Ya, kejap. Kan? Kejap. Kan sekarang dia sebut kejap, dia dengan tangan. Kejap, dah biasa dengan cucu. Sayang cucu. Kan? Kadang kita sayang cucu, lebih sayang pada anak kita dah. Anak kita dulu, kita tibai-tibai dia. Dapat dekat cucu nak apa semua bagi. Pelik tak pelik? Sayang dekat cucu. Bila sayang, bila nampak je cucu, kita pun tergedi-gedi macam mana cucu kita. Kejap, nenek nak solat. Boleh pula disebut nenek nak solat. Cantik soalan tu, Mama. Duduk kayaknya pernah Ustaz. Ha? Duduk di atas sejadah. Oh, duduk atas. Sudahlah duduk. Masih duduk. Nenek. Selalu kita yang mengacang, dia acang. Membawa makanan lagi tu. Mama tambah lagi. Bawa makanan lagi apa? Jangan bukan-bukannya mencober-cober. Benda tu real berlaku. Kalau kita kasih besarkan mata. Lagi dah. Ni, kita nak sujud. Besar lagi. Dia pun. Tengok kita baik pun. Cucu tu ketawa pula. Last kali dia ketawa, dia kan kita pun ketawa. Solatlah semula. Okey, baik saya jawab. Saya jawab segera terus. Kalau kata kita tengah solat, kita ambil situasi tengah solat. Boleh nampak tak? Sebenarnya kena tunjuk. Saya memang macam ni, Mak. Kalau saya di An-Nur pun, saya akan praktikal tu. Tu, mama-mama kat sana, dia orang kalau gelak berguling-guling. Mengalahkan saya gelak. Kalau Mama Maimun gelak tu dah derah dah. Dia orang gelak derah lagi. Derah lagi. Tanyalah Mama Zaitun. Dia orang bila gelak lagi derah. Bahagia dia orang. Dia orang bahagia, saya pun bahagia. Sebab benda tu sampai. Sebab itu realiti kita. Okey. Let's say lah, katakanlah kita tengah solat ni. Saya ambil satu-satu kedudukan dulu kan. Kita tengah solat berdiri. Dalam keadaan berdiri. Tak kisahlah solat apa pun. Cucu kita ni keadaan cucu datang duduk dekat tempat kita punya nak sujud. Kalau kita dalam keadaan berdiri, cucu datang berdiri, duduk ataupun depan kita, ada masalah tak? Tak ada masalah lagi. Sebab apa? Sebab dia tak mengganggu sujud kita. Dia datanglah main ke, acan ke, apa ke, biarkan. Janganlah kita pula mengacan dia dengan kita duduk Bible dengan dia pula, jangan. Kita solat macam biasa. Okey, ketika rukuk, ada masalah lagi tak? Tak ada masalah lagi, walaupun cucu kita ada ni. Sebab apa? Dia tak melibatkan apa-apa, betul? Okey, ketika mana kita nak sujud, tengok kedudukan cucu kita tu macam mana. Kalau kedudukan cucu kita betul-betul tempat kita nak sujud, betul-betul tempat kita nak sujud, apa nak buat? Kalau kita boleh tolak dia, apa? Sasar. Kalau kita boleh sasarkan dia. Okey? Kalau boleh sasar dia. Sasar untuk sekadar kita boleh sujud. Jangan mama sasar tu sampai huban. Sasar dia sampai ke hujung, janganlah. Sasar setakat kita boleh sujud. Itu kalau mama boleh sasarkan dia. Let's say, katakanlah mama tak boleh sasarkan dia.
Apa mama nak buat? Mama yang kena ubah kedudukan mama. Boleh ke Ustaz kita solat berdua? Boleh. Sebab apa boleh? Sebab kita nak sujud, ada halangan dekat tempat kita sujud. Maka pergerakan masih pergerakan solat. Macam mana nak buat? Kalau mama sudah dalam keadaan macam ni, dia memang tak bergerak, mama bergeraklah badan mama sikit. Alihkan badan sikit. Alihkan badan, adakah kita punya arah kiblat teralih? Tak. Yang tak boleh mana? Yang tak boleh mama pusing lah. Pusing macam ni tak boleh. Pusing ni dah mengalih kiblat. Tetapi kalau mama sendiri yang mama tak boleh nak sasarkan dia, mama yang sasar. Sasar sikit. Boleh tak? Boleh. Lepas tu sujud dah. Tapi Ustaz bukan nampak macam pelik sengit badan kami. Pelik satu hal, hukum satu hal. Hukum cerita boleh. Kita tak biasa buat, kita rasa dah pelik. Apa? Sasar mahal itu. No. Okey, tadi faham? Clear. Katakanlah mama macam payah. Mama buat macam mana? Sana dinding Ustaz, sebelah dinding Ha? kita. Okey, letaklah satu lagi masalah. Sebelah ni dinding, tak boleh nak sasarkan. Depan tu banyak. Kiri pun tak boleh nak sasarkan. Mama sasarkan dengan kepala mama. Biar aku tu yang tolak. Mama buat macam mana? Mama yang belakang tak nampak, mama kena bangun tengok. Kan? Mama pun terkenal sikit macam ni. Tengok. Ya, tengok. Nyam. Pernah buat di sebab. Boleh kan kita? Kita ribas lah di belakang. Okey, belakang pada dinding. Antum jadi fix yang benar. Ambil situasi dinding. Bagus juga mama memang cakap di sini dinding. Baguslah. Supaya kita benda tu realiti. Macam mana kalau kiri dinding, kanan dinding, belakang dinding, depan je ruang. Apa nak buat? Tolong ada. Tapi kalau si buboy masa kecil susah mau tolak sebab dia gemuk. Boleh. Nak sasar tu boleh. Sasar macam tu pun boleh, tak ada masalah. Lama-lama nanti mama pun dikenal lah dengan ahli solat. Sebab apa hitam ni? Bila orang tanya pasal apa? Kau tak tahu berapa banyak kali aku sasar cucu aku anak aku. Ni bukan sebab kerja solat, ni sebab kerja sasar. Okey? Boleh tak macam tu? Boleh. Katakanlah macam tu pun tak mau. Boleh tak kita undur ke belakang? Undur ke belakang, lepas tu baru sujud. Boleh tak? Boleh. Faham? Kalau dia tengah-tengah tu kita apa? Kan kandung dia di dalam menyuruh kita. Kalau kita kawal dia dalam okey. Habis dia di depan kan. Kalau dia Okey. gitu. Yang tadi selesai tak? Maksudnya yang tadi dia mengganggu tempat kita nak sujud. Selesai? Clear? Dia macam itu Ustaz, walaupun katakan masa tu dia pempos dia tengah ada najis, tapi tak jatuh ke bawah. Tak apa, boleh. Boleh. Tak ada masalah. Situasi kedua, sekarang ni mama buat soalan pula. Kalau dia tak ganggu tempat sujud kita, tapi dia berada dekat sejadah kita, boleh tak kita macam kandung dia? Maksudnya dia duduk bawah kita lah kan? Masuk tak? Maka tak ada masalah, boleh. Boleh. Cuma kita boleh sujud jadi akan jadi macam sujud besar sikit. Nak. Sayang cucunya besar kan? Walaupun dia atau dia kecil ke, Boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Dia dalam. kita tak pernah minta Kita tak menanggung kan? Clear? Clear? Okey, situasi kedua. Sekarang ni dia tak mengganggu, tadi yang mama dah cerita, dia tak mengganggu tempat kita sujud. Maka macam biasalah, kita mengandunglah dia. Apa perkataan mudah, mengandung dengan dia lah. Boleh, tak ada masalah. Okay, selesai. Baik, situasi seterusnya masih dalam solat. Sekarang ni situasinya apa pula? Tangan tadi Ustaz. Tangan. Tadi yang tangan. Oh ya, okey. Okey, pergerakan tadi settle lah.
So kalau dia ada pun tak jadi masalah. Dia ada pun tak ada masalah. Okey, Sama juga dengan kes kucing. sama. Sama juga kucing. Kalau dia ganggu kita punya, maksudnya dia duduk tempat kita sujud, sesat kan dia? Batal ke solat? Dah tak batal. Memang ada pandangan kata bulu najis ni najis. Najis. Tapi kena ingat, kalau banyak, faham maksud banyak? Banyak ni lebih lah daripada yang kita faham tu. Kalau setakat sikit-sikit, dia dimaafkan. Sebab apa? Dia dah termasuk Hujan Ustaz. Hewan saya. Termasuk kaki dia Ustaz. Dia punya dia bercuci tu. kucing, termasuk binatang yang disebut sebagai, ada istilah namanya umum balwa. Dia ada satu istilah dalam mereka namanya umum balwa. Apa maksud umum balwa? Umum balwa satu keadaan, satu hukum yang kita tak boleh nak elak. Dia ada sentiasa bersama kita. Maka kalau jadi keadaan macam tu, apa-apa yang ada kaitan dengan umum balwa tu dimaafkan. Contohnya kucing, kan, kaki dia, badan dia, kan, bukan mencuci. Mana ada daripada mana dia datang, bontot dia boleh tak cuci, kan. Tapi dia termasuk kategori umum balwa, pasal dia ada bersama kita. Sebab itulah yang terbaiknya nak elakkan was-was, nak elakkan gangguan. Bila kita nak solat, pastikan cucu tak ada. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, pastikan kucing tak ada. Dan kucing ni, dia tengok juga kalau kita jenis memang pemelihara, pet lover, betul tak? Pet lover. Kalau kita pet lover, tutuplah kandang dulu. Kalau kata kita di rumah, tutuplah pintu. Adapun kalau dia datang kepada kita, tak ada masalah, dimaafkan. Takkan dia datang kan, tengok soal tu. Sepak dah, mana boleh dulu. Kan? Apa yang hidup nampak? Ya. Terus kadang-kadang dia kecil. Mama tambah masalah. Biar Ustaz pandai. Okey. Pada asasnya kucing ini termasuk juga sebagai umum balwa, maka dimaafkan. Tapi berhati-hati mengelakkan kucing itu lebih baik. Let's say masalah baru. Masalah baru apa? Tengah kita duduk ni, at-tahiyatul mawt, tiba-tiba dia pancit, dia berkamai tepi kita. Apa jadi? Bubarlah solat kita. Solat kita bubar. Bila solat kita bubar, apa nak buat? Salinlah kita punya telekung, kita punya baju. Kalau baju kena juga, kalau telekung kena, salin telekung. Habis apa nak buat? Solatlah semula. Kena nak ambil wudu semula? Kena ambil wudu dah semula? Kena? Sebab apa kena? Sebab najis. Sebab apa tak kena wudu? Kita yang bukan kita tangguh kita. Najis, kencing tikus, kencing tikus. Main-main kencing tikus. Kencing tidak membatalkan solat. Kencing tidak membatalkan wudu, tapi kencing kucing itu membatalkan solat. Sebab dah terkena najis. Maka kalau kita yakin tak kena pun badan kita, cuma pakaian, bukan dalam pakaian. Kalau And then, misalkan solat dulu. kena badan, Kalau terkena badan apa nak buat? Cuci macam mana kita cuci biasa tu. Sebab apa? Dia dah bernajis. Wudu kita batal tak? Wudu kita tak batal. Selagi mana mama tak kentut. 2 minggu lepas soalan, Ustaz di Emjan, Ustaz, kalau kita minum selepas solat maghrib selepas nak tunggu isyak tu kan, batal tak wudu kita? Tidak. Saya nak cerita apa? Banyak di kalangan kita benda asas tak clear, tak jelas lagi. Itu benda asas tu, jangan salahkan dia. Tapi itulah masalah yang berlaku dalam masyarakat kita. Nak tanya, malu. Sebab apa malu? Sebab di kalangan masyarakat kita kan, netizen kita kan suka komen, suka pandang remeh. Bila orang tanya soalan macam tu, apa yang tu pun nak tanya. Ustaz, berkaitan dengan kentut. Kentut pula dah. Yang pop kan ataupun tu Ah. dengan satu yang Cucut. Kentut.
Kentut ada beberapa jenis. Kadang-kadang dia ada ucapan dia ada bunyi tapi bau. Tak ada bunyi tapi bau. Mama ada pengalaman tak? Dan tak ada bunyi, tak ada bau. Ada pula kentut yang ada bunyi tak ada bau. Ada yang kentut ada bunyi ada bau. Ada yang kentut tak ada bunyi tak ada bau. Macam mana? Okey. Kentut macam tu semuanya batal solat. Tahan. Jadi tahan. Kentut yang macam tu semuanya batal solat. Bahkan mama sebelum mama nak solat ataupun semasa mama sedang solat, mama tahan kentut, makruh hukumnya. Mama tahan kencing, makruh hukumnya. Mama tahan beriak, makruh hukumnya. Makruh ni apa? Makruh ni maksud dia mama buat, mama tak dapat pahala. Kalau mama buat perbuatan tu, mama tak dapat pahala. Kalau mama tahan kentut, mama tak dapat pahala. Tapi kalau mama kentut, mama dapat pahala. Aku makruh. Makruh ni mudah faham. Kalau mama tahan kentut, mama tak dapat pahala. Tapi kalau mama kentut, dapat pahala. Bagi salam mungkin. Kalau gitu Ustaz. Fil alamin. Tapi persoalannya mau faham? Kentut ada bunyi, tak ada bau, batal. Kentut ada bau, tak ada bunyi, batal. Kentut ada bau, ada bunyi, batal. Kentut tak ada bunyi, tak ada bau, batal. Sebab apa? Sebab kentut. Okay. Tadi saya cerita menahan kentut makruh, tahan beriak makruh, tahan kencing makruh. Sebab apa makruh? Sebab kita tak tahu bila dia boleh keluar. Makruh sebab apa? Sebab kita tak tahu bila dia boleh keluar. Itu yang pertama. Makruh sebab apa? Makruh sebab dia mengganggu kita punya khusyuk. Mama bayangkan, kita nak solat ni. Alhamdulillah. Kan? Sebab itulah makruh. Jadi bila makruh, kalau dah kentut masa solat, kalau dah masa nak kentut je lah. Ada orang kata, sayanglah Ustaz, fil alamin innaka hamidum majid. Maksudnya dah rakaat terakhir sembahyang Isya. Sembahyang Isya ni bukan seminit, minimal 10 minit. Kalau mama nak bersiap, nak ambil wudu, nak bersiap, nak pakai telekong, nak angkat cermin, nak ikat, nak letak sejadah. Sembahyang Isya 30 minit. Saya selalu tengok ni kita ni. Sebentar lagi tak bersiap. Oh ada kek? Ada kek? 30 minit. Tiba-tiba dekat fil alamin. Tiba-tiba dekat fil alamin ni nak hamidum majid. Nak kentut. Duk ingat, Ustaz semua kata kalau tahan kentut, makruh. Kalau lepas kentut dapat pahala. Tapi nak tahan sekali lagi, Kalau masih boleh tahan, sebab itulah makruh hukum dia. Baik. Di situlah nilai sebenar solat kita. Kita nak tahu macam mana solat kita. Tengok tu dua keadaan. Kalau mama tahan, maksudnya solat mama ni bukan mama mendirikan solat, mama cuma menunaikan solat. Itu maksud pahala. Bukan tak dapat pahala, tetapi itulah kualiti solat kita. Kualiti solat kita bila diuji dengan nak kentut je, kita dah pasal apa? Mesti malas nak solat semula. Bila kita kata malas nak solat semula atau kita rasa payah nak solat semula, maksudnya kita masih merasakan solat ni sebagai satu benda yang beban. tapi kan kadang-kadang dia gangguan kan? Gangguan.
Masuk gangguan. Gangguan syaitan. Iblis. Iblis. Sebab kita rasa nak kentut, tapi sebenarnya tak kentut pun. Dia biasanya kentut ni dia bukan gangguan apa. Kentut ni dia memang bukan gangguan. Kentut ni kalau dia nak kentut, dia kentut je mau. Dia kan semula jadi. Kentut dia kentut berbeza dengan gangguan was-was. Tak percaya? Kalau mama tak percaya, nanti solat Zuhur kalau mama nak kentut kan. Kalau mama nak kentut, mama cakap dalam hati mama, oh ini gangguan je. Tapi mama jangan tahan. Di hati sebut ini gangguan saja. Di belakang ni jangan tahan. Maksudnya biar lepaskan. Confirm. Pasal apa? Pasal kentut dia bukan kita ni gangguan. Masalahnya Ustaz, kalau biasa-biasa dia tak nak kentut, bila saja ambil uduk, yang mulalah dia nak kentut, dia nak kencing. Kadang-kadang rasa kentut tapi bukan kentut itu. Ujian. Betul, kadang kentut tapi bukan kentut. Okey. Macam mana setiap kali nak ambil wuduk kita rasa kentut, nak ambil wuduk rasa kentut, mama makan dulu mama. Tengok dulu mama. Ada yang tajuk kentut. Hari ni tajuk kentut je. Betul. Kadang satu hukum situasi dia banyak, betul tak? Kadang ustaz-ustaz kita, dia cuma menjelaskan tentang hukum, dia tak jelaskan tentang situasi. Sedangkan realiti kita berhadapan dengan pelbagai situasi. Betul saya sekolah dalam bentuk sembang ni. Baik. Macam mana tadi mama kata kalau balik-balik kentut, nak wuduk, balik-balik kentut. Ada main-main. Oh Ustaz, itu tema saksi dalam ini, bukaan mana? Ya. Mama, memang salah satu gangguan dari setan. Bila mama nak buat baik, antara nak buat baik dia buat bila mama nak salat. Bila mama nak salat, mama akan ambil wuduk. Bila mama masa ambil wuduk, masa tu lah dia nak berak. Masa tu lah dia nak terkentut lah. Kejap kuat, kejap slow. Balik-balik begitu. Balik sampai mama bila masa nak angkat kaki. Baru dah habis dah. Angkat agak mut. Kita orang kata setan, bukan setan. Ambil dah semula berdawai. Tadi tekik kanan. Kali kedua ambil kanan dah boleh masuk dah. Tak kentut. Sekali angkat mut kaki kiri. Setan bukan setan. Dua kali tambah setan dengan setan. Setan bukan tak balik-balik semula masuk. Mama itu antara gangguan kan? Antara yang tu yang gangguan. Jadi macam nak buat, ya Allah. Jangan kau bagi aku kentut kali ketiga, ya Allah. Nak kata apa lagi kan? Doa. Kalau benda tu berlanjutan, iaitu termasuk dalam masalah kesihatan. Jadi apa patut mama buat? Mama tak boleh semata-mata, ya Allah, berhentikanlah kentut aku, ya Allah. Tak boleh. Maka kena buat apa? Mama kena pergi jalan sampai ke bandar. Mama tak ada nuklis. Masuk nuklis, daftar. Pemeriksaan kesihatan. Ya. Memang tu ada masalah kesihatan. Bila doktor dah endorse, mama ada masalah kesihatan, kentut balik-balik. Pada ketika tu, hukum dia jadi berbeza. Tapi tunggu mama jadi macam tu dulu lah, baru kita setau surah. Selagi mana tak jadi macam tu, hukum tak sama. Clear tak kata? Okey. Tadi Taman Raya? Kalau sudah doktor endorse tentu tak boleh berhenti balik-balik apalah tindakan. Dia akan jadi hukum sama macam orang yang kencing tak lawas. Yang balik-balik kencing. Balik-balik kencing ataupun yang pakai beg tu, hukum dia berbeza. Itu sebiji dah cerita malam tu. Dia boleh terpakai sekali, dia boleh solat dengan bisa. Tak perlu dia tak perlu dia nak kira dia boleh kentut, dia boleh kentut. Ya. Okey, clear? Lepas tu, tadi mama kentut ni dia ada dua jenis, mama tahu? Pasal apa? Ni balik cerita kentut dah. Mama makan mama. Belum habis. Rumah makan tu. Belum makan. Sampai nanti mama. Ada ni juga orang kamu sendiri. Mama asyik panik. Okey. Dalam hukum, kalau mama buka dalam Irsyad Fatwa, Pejabat Mufti, ada orang bertanya, seorang muslimat bertanya, perempuan bertanya,
Jangan sudah berasa dulu. Bunyi macam kentut, tapi bukan daripada kentut. Daripada depan. Dia berlaku pada orang perempuan. Macam angin. Itu tak kira, tak menggunakan masalah. Sekarang tu Ada dua ada yang depan tu. Dia bunyi macam kentut. Atas. Lepas dekat depan. Kenapa dia cakap kata-kata? Sebab dia berdua orang lain. Satu kata batas, satu kata batas. Yang kata batas apa? Takut-takut dia keluar daripada dalam. Angin bawa betul dah keluar dari sini, tapi asalnya daripada dalam. Sebab itu satu pandangan kata batas. Satu lagi pandangan kata tak batas. Sebab apa tak batas? So, dia memang ada di situ. Perbahasan hukum jadi di situ. Sebab itulah yang membawa dengan kata batas. Ada tak pandangan tak betul? Ada tak betul? Jadi nak pegang mana? Yang selamat pegang betul. Tidaklah harus suka. Masih baik saya study. Tidak kan ada di percanggahan. Peruntukan tu. Apa? Okey, clear? Okey, kalau clear, saya rasa cerita kentut selesai dah kan? Saya jawab soalan. Orang mengajar, ada ustaz mengajar kata tangan jangan lapik dengan telekung. Okey. Saya jernihkan keadaan. Apa yang ustaz tu cakap betul. Apa yang ustaz satu lagi cakap pun betul. Ustaz lagi cakap satu, cakap kata tak boleh lapik kan. Satu lagi kena lapik. Mungkin situasi bila dia kata lapik tu, masa mama nak sujud tu lapik tu, mungkin sebab dia nak berhati-hati takut-takut terbuka aurat. Maka dia bagi pandangan tutup. Okey, dia bagi pandangan tutup. Hak yang seorang lagi kata tak perlu tutup. Mungkin pada ketika tu telekung kita dah cun dah. Jadi nak pegang mana? Mama boleh lah pegang mana-mana satu pun tak ada masalah. Saya macam ni. Sebab tu lah kalau penting. buka-buka nanti terselak kat sini. That's why lah yang ustaz tu kata tutup. Jadi mana yang terbaik? Yang lebih berhati-hati. Sebab itulah kita kelebihan dalam mazhab Syafi'i ni apa? Apa beza mazhab kita, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali? Beza dia, pendiri mazhab kita Imam Syafi'i orang yang sangat warak, sangat berhati-hati. Sebab itulah pandangan-pandangan hukum dalam mazhab Syafi'i dia lebih ketat. Ketat bukan kerana nak menyusahkan, ketat kerana berhati. Jadi kalau mama dengar pandangan-pandangan yang pelbagai itu, mama pilihlah pandangan yang lebih berhati-hati. Boleh tak nak pegang pandangan yang satu lagi? Boleh, tak masalah. Sebab memang ada dalil. Boleh tak nak pegang pandangan yang satu lagi yang berhati-hati pun boleh. Sebab apa? Sebab al-khilafu rahmatul. Khilaf ni perbezaan pandangan yang rahmat. Sebab tu kita ada empat mazhab. Empat mazhab yang kita tahu. Yang kita tak tahu lebih daripada 18 mazhab. Lepas tu dalam mazhab Syafi'i saja kita ada qaul Imam Ramli, kita ada qaul Imam Rafi. Lepas tu ada juga pandangan daripada mazhab apa? Daripada Imam Nawawi. Semua ni dalam mazhab Syafi'i. Tak kira lagi satu kata batas, satu kata sah, tapi masih dalam mazhab yang sama. Kalau nak kira betul pening. Jadi mana? Ambil yang lebih berhati-hati. Maka dalam konteks tadi takut tersilap, tertutup tu lebih. Itu tak ada apa yang nak pening. Sebab itulah sebagai seorang yang menjelaskan hukum, dia kena tahu latar soalan. Yang kedua dia kena bagi jawapan pula berdasarkan latar soalan. Dia tak boleh bagi jawapan umum. Bila jawapan umum, orang akan faham soalan terpakai untuk semua keadaan. Kadang situasi yang ni dia terpakai untuk yang ni saja. Dia tak boleh situasi yang ni nak pakai untuk semua, tak boleh. Betul kena bagi penjelasan yang lebih. Makanya tadi dah baik kenal. Kalau tutup tu memasak lebih selesa, tutup lebih baik. Okey? Cuma jangan tutup kan dalam kan Ustaz. Kalau kita ikut kiri belakang kan jangan tutup kan je lah kan. Ya.
Yang tak boleh ditutup satu je sebenarnya. Dahi tak boleh ditutup. Adapun tangan boleh tutup, boleh tutup. Sebab tu lah boleh tak kalau kita nak solat pakai baju kurung macam kita pakai? Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Kalau dah tak boleh, saya tak sah lah, batal lah semua solat dia. Kalau kita solat tak pakai telekong, seolah-olah telekong tu jadi satu kewajipan pula untuk solat. Sedangkan telekong bukan kewajipan. Telekong adalah adat kita orang sini. Kalau mau pergi di Mekah, berapa ramai tak usul telekong? Kan? Mama semua dah di Mekah kan? Mama lebih tahu. Pelbagai mama akan jumpa. Kalau mama pergi Mekah, mama akan jumpa pelbagai cara solat. Tak kira lagi yang kita tengah solat dia langkau kita. Tak ada adat dia. Anda boleh tahu. Kan? Itu adat di negeri, di negara masing-masing. Di tempat dia benda tu tak jadi masalah. Di tempat kita, jangan kata langkau orang. Lalu depan pun tak boleh. Betul tak? Clear? Makanya dalam solat telekong, yang tak boleh ditutup hanyalah dahi. Sebab tu lah orang lelaki pun, kalau dia rambut panjang, bila dia nak sujud, dia kena selak kalau benda tu boleh menutup dahi dia. Tu orang lelaki. Kalau dia pakai serban dia tak boleh menutup dahi dia. Kalau dia ada ekor serban tu tak boleh menutup dahi dia. Kalau yang untuk pakai dia, saya benda-benda jenis tak pandai sangat. Kain yang letak tak kira lah kain khas letak kiri kan letak kanan kan, ditutup macam ni kan, ditutup sekali kepala dia kan, tak boleh, benda tu menghalang kita punya dahi. Okey, adapun yang lain tak ada masalah. Settle mama Nurhani. Adakah setiap kali pindah rukun salat kena angkat takbir? Mama, ada 4 tempat yang sunat diangkat tangan. Mama tengok elok. Sebelum tu boleh beza. Angkat takbir mama kena faham. Takbiratul ihram satu nama. Takbir satu lagi dia bagi takbir intiqalah. Satu lagi dia bagi perbuatan takbir. Perbuatan takbir. Dan yang keempat, nama takbir. Yang kelima, lafaz takbir. Kena boleh beza. Takbiratul ihram, takbir intiqalah, perbuatan takbir, nama takbir, lafaz takbir. 5 ni perkara berbeza. Saya jelaskan satu persatu sebelum masuk pada soalan Mama tadi. Di mana yang nak angkat tangan? Mama 9.5. Tulis sama Ustaz. Tulis takbir tadi. Cakap-cakap ni Betul. Nasib baik Mama bagi tahu. Ni apalah sok-sok dia kena tulis sok-sok. macam bayar sendiri tu. Saya sonok dulu bila Mama sebut tu, wah, cantik ke tu? Kena ingat. Okey ah. Ni cerita pasal takbir lah. Takbir. Dia ada nama dia takbiratul ihram. Sebutan kita lah kan. Lepas tu bila sebut tentang takbir ada beberapa perkara lah yang kita ambil tahu. So saya senaraikan. Dan setiap yang saya senaraikan ni dia ada perbezaan. Yang kedua nama dia takbir intiqalah. Takbir. Saya tulis bahasa Melayu kan? Sebab kita semua orang Melayu kan? Saya tulis dalam bahasa Melayu kan? Takbir intiqalah. Sekejap lagi saya akan jelaskan. Takbir intiqalah. Okey? Sekejap lagi saya akan jelaskan. Jangan risau. Nama-nama dia tu tak ada masalah. Bila sebut tentang takbir, ada beberapa perkara yang kita perlu tahu. Yang pertama tentang takbiratul ihram. Yang kedua tentang takbir intiqalah. Lepas tu bila sebut tentang takbir, kita akan jumpa tentang perbuatan.
buat perbuatan takbir itu sendiri. Perbuatan takbir. Yang keempat, kita akan bertemu dengan nama takbir. Benda satu je, benda ni tentang takbir, tapi daripada takbir ni dia ada beberapa pecahan yang dia melibatkan solat kita. Dan kita orang yang bersolat minimum kena tahu benda-benda ni. Dan seterusnya bila sebut tentang takbir, dia ada tentang lafaz takbir. Lafaz takbir. Okey. Ini antara 5 benda. Kalau saya ingat lagi saya akan tambah lagi. Okey? Bila sebut tentang takbir, yang pertama dia ada kaitan dengan takbiratul ihram. Yang kedua dia akan ada kaitan dengan takbir intiqalan. Yang ketiga dia akan ada kaitan dengan perbuatan takbir. Yang keempat dia akan ada kaitan dengan nama takbir. Jangan risau, nanti saya akan snap gambar ni, saya akan masukkan dalam grup. Saya akan snap gambar ni, saya akan masuk dalam grup. Lepas tu jangan risau, video kita ada, kita gelak, kita bersembang, soalan kita kentut tak kentut semua ada dalam ni, nanti mau boleh tengok balik dalam video. Saya tak gerak. Kata orang menang apa? Dengar. Saya tunjuk tentang mengesok tadi pun nampak. Jangan risau, semua ada. Boleh ulang balik. Saya suka rakam sebab apa? Sebab kadang bila kita tengah mengajar ni, kadang kita tersalah memberi hukum. Jadi bila ada orang dengar, bila kita tersalah, orang boleh tolong betulkan. Itu tujuan saya suka video. Sebab apa? Sebab kita bukan semuanya betul. Ada part kadang bila laju sangat kadang tersalah. Okey? Dan bila sebut tentang takbir, dia ada kaitan tentang lafaz takbir. Saya jelaskan satu persatu. Masalah dia apa? Masalah dia nak jawab berapa kali takbir je. Tapi inilah benda yang ada di belakang takbir tu. Baik, takbiratul ihram ni apa? Yang pertama, takbiratul ihram ni dia apa? Yang pertama dia adalah rukun. Yang pertama dia adalah rukun solat. Dia salah satu daripada rukun solat. Takbir intiqalat, takbiratul ihram, dia adalah salah satu daripada rukun solat. Okey? Dia sahaja yang rukun solat. Adapun yang lain bukan rukun solat. Maksudnya, takbir intiqalat adakah termasuk dalam rukun solat? Tak termasuk. Ustaz, takbir intiqalat tu apa? Kejap. Bagi faham tu. Rukun takbiratul ihram adalah rukun solat. Selain daripada takbiratul ihram, bukan rukun solat. Memberi maksud takbir intiqalat bukan rukun solat. Perbuatan takbir bukan rukun solat. Maka takbiratul ihram ni apa? Takbiratul ihram ialah lafaz Allahu Akbar. Lafaz Allahu Akbar. Lafaz Allahu Akbar ketika nak mula-mula solat. Okey? Lafaz Allahu Akbar ketika nak mula-mula solat. Ketika rakaat ketiga kita sebut dah Allahu Akbar. Sebut kan? Okey, ketika rakaat ketiga sebut Allahu Akbar, adakah takbiratul ihram? Bukan. Solat subuh ada berapa rakaat? 2. Sebab 2. Subuh berapa rakaat? 2. Nasib baik 2. Mana 3 aja. Dek. Orang tutup pendidik kali ini. Ini awal tutup pun nakal. Saya belum jadi saya gambar. Macam hiburan. Setakat ni saya tengok tak ada lagi yang tidur. Masa dia semua sonok lah kan aja ni. Boleh belajar ni? Mama kalau masuk sekolah pedagogi method jenis macam mana? Boleh dapat megang betul tak? Cikgu ada. Jangan risau, buku ada kat sini berapa ramai buku dia orang tengok macam mana kaedah ustaz ni ajar. Dia orang bukan setakat
catat apa yang belajar, dia tengok kaedah penyampaian Ustaz ni. Nak bagi berapa? 0 ke 10 ke 100. Okey? Solat subuh ada 3. Saya baru 3. Solat subuh 2 rakaat. Pada rakaat kedua, kita kan bila bangun kan, ni rakaat pertama selesai kan? Solat subuh rakaat pertama selesai. Kita nak bangun rakaat kedua, kita pun apa kita buat? Kita sebut Allahu Akbar. Soalan saya, sebutan kita tu adakah takbiratul ihram? Bukan. Maksud dia di sini memberi faham takbiratul ihram dia hanya berlaku sekali saja. Dan sekali itu bila? Di permulaan solat. Kita nak solat subuh, kita Allahu Akbar mula-mula kan? Selepas kita niat, kita bersebut Allahu Akbar. Itu nama takbiratul ihram. Kita nak buat solat zuhur, selepas kita niat usalli fardhu zuhri 4 rakaatin ada lillahi ta'ala, kita sebut Allahu Akbar. Itu nama takbiratul ihram. Kita nak solat zuhur, usalli fardhu zuhri 4 rakaatin ada lillahi ta'ala, Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Kita nak solat maghrib, usalli fardhu maghribi 3 rakaatin ada lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Sebutan Allahu Akbar kali pertama pada solat maghrib itu adalah takbiratul ihram. Kita nak solat isya, usalli fardul isya 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Lafaz Allahu Akbar pada kali pertama itu namanya takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram rukun solat. Bila sebut rukun solat, maksudnya lafaz. Lafaz apa? Lafaz Allahu Akbar tu mesti telinga kita dengar. Kalau mama solat sebelah mama Nurhani, mama Maimun solat sebelah mama Nurhani, sebelah mama Maimun mama Syarifah, sebelah mama Syarifah mama Puspa. Setakat ni nama tu yang aku ingat tu. Mama kena rajin tanya soalan baru saya ingat nama. Mama Faridah dengan mama Zaitun saya ingat dah. Sebab muka ni memang selalu datang kelas saya. Problem dia, Mama Nurhani ni sekali dia angkat takbir, bukan sekat 2 telinga dia dengar. Ni, telinga Mama Puspa pun dengar. Apa kan? Jangan. Bila rukun solat ni dia ada rukun yang namanya, apa maksud rukun? Rukun ni maksudnya benda yang wajib dibuat dalam solat. Okey? Bila dalam salat, dia ada rukun, dia ada perkara wajib yang namanya wajib disebut. Apa dia wajib disebut? Antaranya lafaz Allahu Akbar ketika takbiratul ihram. Apa dia syaratnya? Syaratnya telinga kita mesti dengar, mulut kita mesti sebut. Kalau kita tak sah, bisik tak sah, dalam hati tak sah. Ini kan soal antara aku dan Tuhanku. Makanya biarlah hatiku berbicara dengan Tuhan. Mana boleh, tak boleh. Mesti mulut sebut. Syarat mulut sebut, mesti telinga dengar. Bukan telinga Mama Syarifah, bukan telinga Mama Puspa, telinga kita. Maksud dia, satu sebut, yang kedua telinga kita dengar, yang ketiga jangan sampai ganggu orang ketiga. Paling tidak telinga kita, paling tidak pun orang sebelah aja dengar. Bahkan kalau orang sebelah dengar pun, kalau sampai ganggu pun masih lagi kita berdosa. Maksudnya takat telinga kita aja dengar. Boleh sekat ni. Itu takbiratul ihram. Bila sebut takbiratul ihram, maksud dia bukan perbuatan. Perbuatan mengangkat tangan. Perbuatan mengangkat tangan, kan saya kata dia ada lafaz, dia ada perbuatan. Lafaz dengan perbuatan dua perkara berbeza. Perbuatan dia apa? Ini yang Mama doa angkat. Ini perbuatan. Lafaz Mama angkat sambil sebut Allahu Akbar. Sami Allah. Mama angkat suara dan perbuatan sekali. Mama buat dua sekali. Baik. Perbuatan lafaz Allahu Akbar dia cuma wajib semasa takbiratul ihram. Selain daripada takbiratul ihram tak wajib.
sunat. Apa maksud sunat? Mama buat, mama dapat pahala, mama tinggal tidak berdosa. Solat mama sah. Clear takat tu? Okey. Tu lafaz. Perbuatan pun sama. Perbuatan sunat. Mama angkat perbuatan dapat pahala. Mama tak angkat perbuatan, solat mama tetap sah. Sekalipun ketika mana mula-mula nak solat. Sebab yang dikatakan takbiratul ihram adalah lafaz Allahu Akbar, bukan perbuatan. Boleh tak nak solat Zuhur ni, kita dah bentang sejadah, kita berhenti, Allahu Akbar, boleh tak? Boleh. Sah tak? Sebab apa sah? Sebab perbuatan bukan rukun. Ya, sebab perbuatan bukan rukun. Yang rukunnya apa? Nafasnya. Ya, itu pun pada bila? Pada Takbiratul ihram saja. Tak pergi balik ke lah. Amboi jahat ni. Okey? Boleh? Clear takat ni? Barulah saya boleh cerita tentang masa bila nak angkat takbir, masa bila tak angkat takbir. Takbir intiqalat ni apa? Takbir intiqalat ni adalah lafaz takbir yang mama sebut setiap kali mama nak berpindah rukun. Contoh, sekarang ni mama tengah berdiri betul, kan? Ni rukun kan? Rukun solat. Mama nak rukun, mama pun Allahu Akbar. Itu nama dia takbir intiqalat. Intiqal ni apa? Pindah. Pindah. Takbir berpindah rukun. Lepas tu daripada rukun ni mama nak bangun. Bangun untuk iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Itu nama dia takbir intiqalat. Lepas tu daripada rukun, daripada iktidal mama nak sujud, mama sebut Allahu Akbar. Itu nama dia takbir intiqalat. Maksudnya setiap kali mama berpindah daripada satu rukun kepada satu rukun, nama dia apa? Nama dia takbir intiqalat. Dia benda yang sama macam mama lah. Di sini saya panggil Mama Maimun. Di rumah papa panggil Ling Ling. Darling. Sampai dekat cucu panggil apa? Nenek. Sampai sebelah jiran panggil apa? Adik. Adakah adik Mama Maimun, nenek, Ling Ling orang yang berbeza? Orang yang sama, tetapi beza nama ikut tempat. Sama juga ni. Boleh? Nama dia takbir intiqalat. Adakah berbeza takbir intiqalat? Dah. Lafaz sama, Allahu Akbar. Clear? Jelas setakat ni? Jelas. Baik. Bila sebut nama takbir, inilah nama takbir. Nama tu nama dia takbir intiqalat. Nama dia benar sama. Nama dia apa? Nama dia takbiratul ihram. Kalau raya, nama dia takbir raya. Itu je lah. Perbuatan saya dah cerita tadi. Ada perbuatan, apa hukum perbuatan ya? Apa hukum perbuatan takbir tu? Apa hukum perbuatan takbir? Sunat. Perbuatan tu sunat. Lafaz wajib bila? Sekali je wajib lafaz. Tapi hak lain sunat. Okey, kita dekat ni. Dalam solat ada 4 tempat. Saya boleh jawab. Ada 4 tempat yang sunat kita angkat tangan untuk takbir intiqalat. Yang pertama, ketika takbiratul ihram. Kita kan, ini takbiratul ihram salat zuhur. Allahu Akbar. Sunat yang pertama. Dapat? Yang kedua, ketika kita nak rukuk. Allahu Akbar. Sunat perbuatan kita angkat tangan tu. Allahu Akbar. Sunat. Itu yang kedua.
Yang ketiga, ketika nak bangun daripada rukuk kepada i'tidal. Sekarang kita tengah rukuk ni. Daripada rukuk nak bangun kepada i'tidal. Daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah. Sunat. Buka tangan. Daripada mana? Daripada bawah. Sami Allahu liman hamidah. Sunat. Dah berapa dah? 3. Yang keempat, ketika mana kita bangun daripada tahiyat awal. Solat subuh ada tahiyat awal kan? Tidak ada. Terus saya tadi. Sebab saya tengok ada yang anggur. Jangan disebut semua Ha? kami. Kan? Okey. Solat subuh ada tahiyat awal kan? Ya. Kenapa solat zuhur tidak ada tahiyat awal? Zuhur ada. Sebab dah. Tak jadi saya nak main. Cuba mula. Dan mula tua. Okey. Okey. Sekarang ni takbir yang keempat sunat. Mana? Perbuatan takbir yang sunat. Bila mama nak bangun setelah selesai tahiyat awal. Solat zuhur ada tahiyat awal? Ada. Solat asar ada tahiyat awal? Ada. Solat maghrib ada tahiyat awal? Ada. Solat isyak ada tahiyat awal? Ada. Tahiyatul masjid ada tahiyat awal? Ada. Saya pergi dia. Itu tandanya mama masih fokus pada saya. Maksudnya kelas kita boleh lanjut sampai jam 12. Apa? Tapi tak ada rapat dah ni. Tak. Habis ni sikit. Mama dah 9.41 dah. Mama tak ngantuk dah. Suara Ustaz tu. Bagi semangat. Oh, okey. Taman nonton tadi. Oh ni, tahiyat awal. Betul tahiyat awal. Ketika mana mama nak bangun daripada tahiyat awal, maka sunat angkat tangan. Sekarang kita solat zuhur. Kita baca tahiyat at-tahiyat sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Maka 4 tempat ini sunat angkat tangan. Adapun sebutan Allahu akbar, semua perpindahan pun sunat. Perbuatan mengangkat tangan 4 tempat ini sunat. Adapun lain daripada 4 tempat ni khilaf. Majoriti kata tak sunat, bahkan boleh membatalkan solat. Makanya berhati-hati. Soalan saya, setakat ni faham tak? Faham. Mama nampak tak? Soalan saya, dalam solat zuhur, isyak, asar, berapa kali kita rukuk? Berapa kali kita rukuk? Mama kira-kira. Tersejuk lah. Dalam solat, dalam solat 4 rakaat, berapa kali kita rukuk? 4. Maka 4 kali lah kita akan angkat takbir. Betul tak? Dalam solat 4 rakaat, berapa kali kita i'tidal? 4 juga. Maka 4 kali lah kita angkat takbir. Dalam solat 4 rakaat, berapa kali kita tahiyat awal? Nasib baik kata tidur pula dah. Aduh. Okey, makanya berapa kali kita akan angkat takbir ketika mana kita selesaikan tahiyat awal? Bukan bermaksud 4 kali itu pada rakaat pertama sahaja. Ada orang faham bila sebut 4 kali, dia cuma buat 4 kali pada rakaat pertama je. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Bila rakaat kedua, ni rakaat kedua. Rakaat kedua dia tak angkat takbir lah. Sebab dia faham lah 4 kali je, tak boleh lebih. Salah tu faham tu. Maksudnya setiap kali kita nak rukuk, sunat kita angkat tangan. Setiap kali kita nak i'tidal, sami Allahu liman hamidah, sunat angkat tangan. Yang tak sunat ni apa?
daripada rakaat pertama. Sekarang ni rakaat pertama kan? Selesai dah rakaat pertama. Selesai dah sujud. Sekarang nak bangun ke rakaat kedua. Kita pun sebut Allahu Akbar sekali yang angkat tangan. Yang tu tak sunat. Hati-hati, takut-takut boleh membatalkan solat. Sebab apa? Sebab takut-takut dia dah dikira menambah perbuatan atau menambah rukun. Ustaz, sebelum ni kami tak tahu. Nama pun tak tahu, dimaafkan. Ustaz, kalau kami dah terbiasa sebelum ni buat macam tu, sampai kami dah dapat maklumat, kami dah ada ilmu pun kami terbuat juga. Tak sengaja. Ni macam kita dalam bulan puasa. Biasa makan, nak hari ketiga nasi kan nak makan juga, nak. Berapa banyak dah 2 pinggan baru terlupa puasa pun. Nama pun terlupa. Tahu tak makan katakan puasa tahu. Tapi kan dah terbiasa makan. Maka terlupa dimaafkan. Kita bukannya malaikat kan. Kasih dia dah malaikat. Jadi kalau terlupa tu biasa. Boleh? Terjawab tak soalan Mama Nur Hani? Saya ingat nama. Jangan sampai saya mula ingat nama. Kalau saya dah mula ingat nama, nasib. Okey? Selesai ya? Mana masalah saya? Mana? Di mana dah? Okey, selesai ya? Terjawab ya? Daripada soalan tu ada tak soalan yang timbul di sini? Mama yang di belakang dapat? Faham? Jelas? Boleh faham tak bahasa saya? Saya tak guna kata plek-plek kan? Boleh kan? Paling-paling tu dah pun beriak kan? Paling-paling dah pun kameh. Okey tu. Sesar ke sasar? Ha? Oh sasar, bukan sesar. Pandai-pandai pun tukar. Sasar tidak. Okey. Lepas tu selesai yang tu. Baik, kemudian solat duduk atas kerusi, bagaimana kedudukan? Sebab salah jawabnya. Sebab minggu lepas Mama tanya macam mana nak solat atas kerusi. Minggu ni Mama tanya bukan macam mana nak solat atas kerusi, tapi macam mana kedudukan solat di kerusi. Kedudukannya adakah satu line dengan kita yang solat biasa, ataupun kedudukannya depan kita, ataupun kedudukannya belakang ke, ataupun dah tahu dia depan kerusi, lepak ujung pergi dia atas. Badan. Siapa suruh solat atas kerusi? Kan? Ataupun ujung sana ke, ataupun oleh kerana dia pakai kerusi, bagi dia jadi imam. Kan? Betul tak? Kan? Kadang dia ganggu tak? Lebih-lebih kalau bulan puasa. Bulan puasa ni manusia bangkit lebih kubur. Ustaz, Ya, kalau kita tunjuk di kursi dulu. Saya ulas dulu baru tunjuk. Okey. Sekarang saya nak ceritakan. Sekarang Mama nampak tak line? Nampak tak? Ni line ni. Okey. Semua nampak kan? Yang tak nampak ke depan. Ini adalah garisan sejadah. Ini adalah garisan ujung sejadah. Maksudnya ini adalah ujung sejadah, ini adalah ujung sejadah, betul? Ya. Anggaplah depan ni arah kiblat. Garisan ni adalah sejadah. Ya. Lihat sepadan sejadah. Lihat sepadan sejadah. Okey, saya datang jenis berkerusi. Saya tak boleh sembahyang diri, saya kena sembahyang duduk. Macam mana kedudukan kerusi saya nak letak? Kedudukan dulu, kedudukan. Kalau ramai, kita dah tahu kita ni berkerusi. Mama ada 2 pilihan, sama ada datang awal ataupun datang lambat. Kenapa datang awal? Datang awal, Mama boleh letak kerusi Mama dekat ujung soft. Let's say lah ni dinding. Kan? Mama letaklah di dinding. Nak letak tu letak macam mana? Kaki kerusi yang di belakang, kaki kerusi yang di belakang berada dekat garis sejadah. Bukan macam ni. Salah kadang macam ni. Atau saya suruh Mama tengok tak nampak. Mama mari. Kita membawa sini. Bukan senang nak membawa. Tapi nampak Ustaz. Oh nampak? Yang tak nampak tu. Ini belakang kan tidak nampak. Saya ajak bawang. Mari kita bawang kat sini. Okey. Kedudukan kerusi macam mana? Kaki kerusi ni ni garisan sejadah di belakang. Kaki kerusi ni di belakang sini. Ini sejadah. Dapat sikit Ustaz. Ha? Dapat sikit.
Sana-sana Ustaz. Okey. Ini terus kaki kursi sini kan, Ustaz? Ya. Ini sejadah. Ini kaki kursi yang belakang. Cikgu-cikgu ada. Ini kira kursi. Macam tu cikgu. Cikgu. Dia punya cikgu. Cikgu arah kiblat tadi. Arah kiblat. Tak nampak cikgu, tak nampak. Pakai arrow jangan. Jadi kaki kursi ni di mana cikgu? Sini. Kasih kaki kursi belakang. Okey cikgu, kalau kaki kursi saya letak kat sini. Boleh tak? Tidak boleh. Tak boleh. Ikut ini. Cikgu kalau kaki Ini sejadah ni. Ini sejadah. Gambar kamu sejadah tu, rumah. Ani yang anu tu garis sana tu garis kaki. Sejadah ini. Cikgu. Kalau kaki kursi saya letak kat sini. Untuk ajar. Boleh tak cikgu? Ustaz atau jadi imam dia. Okey? Terima kasih. Nampak tak? Nampak. Selama ni kita buat apa? Selama ni ada orang buat dua cara. Yang pertama, dia letak tengah-tengah. Ni sejadah ni. Ni ujung sejadah dia letak tengah-tengah. Ataupun satu lagi dia letak yang kaki depan kursi ni. Dia letak macam tu. Ni sejadah. Tengah. Salah ni. Konon-konon dia apa? Konon-konon nak bagi sama-sama kaki dia kan? Tak, bagi orang yang solat duduk atas kursi, saf dia ikut kerusi. So kaki kursi di sini. Apa dia? Depan. Ada macam ni pun. Sebab itulah yang saya kata tadi, kenapa orang yang berkerusi kalau dia tak nak ganggu orang, dia datang lewat sikit. Atau kalau dia datang awal, dia boleh duduk sini. Ya, siring. Kita ni berkerusi. Bila kita berkerusi, yang pertama kita kena tahu di mana kedudukan nak letak kerusi. Kalau kita tak tahu di mana nak letak kedudukan kerusi, kita solat siring sekali. Ya. Tapi sekarang faham? Jelas? Ustaz, kalau dia sama-sama Ustaz, Kalau ia sama-sama maksudnya? maknanya Kursi sama sebalik kursi. satu berkursi semua. Kalau semua berkerusi sama. Jadi tak perlulah kan ikut anu tu. Tak perlulah ikut macam tu kan. Okey, let's say lah. Katakanlah kita satu rombongan. Ada yang sampai Bukan. Memang kita semua satu rombongan. Rombongan pergi mana? Pergi ke Brunei. 3 hari 2 malam. Pergi ziarah masjid sana. Kita singgah di satu masjid. Sekarang ni kita semua masalah lutut. OKU semua. Ni semua ni, ini situasi semua berkerusi. Okey, kalau semua berkerusi dan tidak ada orang yang akan bersolat sama-sama kita. Pada ketika itu tak perlulah ikut kedudukannya ni. Boleh je. Jangan semua berkerusi belakang mana ada siapa lah. Asal sama-sama baris lah. Asal sama-sama baris. Itu situasi kalau semua sama. Kalau situasi campur antara berkerusi, tak berkerusi, berkerusi, tak berkerusi, kedudukannya mesti kaki kerusi yang belakang di sejadah. Bisa. Kalau tak boleh letak, sama ada di tengah, sama ada kita duduk di tengah saf, ataupun kita duduk di nombor 2 saf, ataupun kita duduk di siring pun tetaplah kaki sejadah berada di kaki sejadah. Kaki kerusi berada di ujung sejadah. Faham Mama? Dapat? Baru letak kursi tu Ustaz. Cara tu lagi. Kita tak jawab lagi lah soalan macam mana nak solat atas kursi ni, baru kedudukan. Kenapa kenapa banyak duduk? Okey. Dapat? Okey. Kalau mama nak macam mana? Mama boleh siring kanan, siring kiri. Ikutlah mana pun. Cuma nasihat saya untuk elak gangguan, utamakan siring kanan. Jangan tengah-tengah. Okey, orang yang macam tu maksudnya dia mungkin tak faham. Bila dia tak faham, mama jangan marah dah. Apa mama nak buat? Lepas solat,
Mama ajak dia, jom kita pergi Mary Brown. Mama jamu dia makan kenyang-kenyang. Lepas dia kenyang, alhamdulillah. Lepas tu Mama cakap, kami setiap hari Sabtu pukul 8 pagi ada kelas. Kami ada cerita macam mana cara nak solat duduk atas kerusi. Itu cara dia. Kalau kita marah tak selesai masalah. Okey Ustaz. Boleh? Kita boleh kedudukan solat Ustaz? Kedudukan solat. Kedudukan solat. Okey Ustaz. Sekarang ni berkaitan dengan kedudukan solat juga. Okey. Biasa ibu kan dia bawa anak dia kecil. Jadi Okey. dia dudukkan di sebelah dia tu. Okey. Kecil tu. Jadi kita mesti dengan budak-budak tu kan. Okey, macam mana kita dudukkan? Okey. Umur Tak saya saya nak duduk. Ustaz. Namanya baru balik. Apa lagi? Ada lagi bang. Buka bang. Makan. Makan. Ni kau balu-balu bang. Apa itu Ustaz? Belum makan bang. Kasihan. Ini Ustaz. Belum makan. Ada ni pun. Kau balu bang. Okey, sekejap. Sonok nak keras dia ni. Kita pun tak stres kan. Santai-santai boleh bergurau. Ilmu tu masuk. Yes. Minta maaf lah, saya memang macam ni Mama. Saya memang sort-sort. Mama tanya lah Mama Farida. Dia lama dekat Andong. Lepas PKP dia tak ada kamar. Nanti Mama saya tu bergerak macam ni lah, baru seorang pun dapat ilmu. Tapi itulah, Saya bawa Ustaz tu. Dia tengok seronok. Kamu ngantuk. cumanya waraknya hilang lah sikit. Kan patutnya ustaz ni dia kena ada lah sikit dia punya warak tu. Saya tak ada warak tu. Saya rock je ada. Sebab tu saya kata, saya selalu sebut saya ni banyak soal. Ustaz rock lah. Dan saya tak pandai jadi Ustaz Syafi'i. Syukurlah kita ada ustaz yang macam Syafi'i, dia boleh jadi contoh yang baik lah dari sudut perwatakan, dia punya warak lah, kena ada macam Ustaz Syafi'i. Tapi saya tak boleh seribu macam dia. Dia Ustaz tak ilmu yang dapat. Bukan roknya. Saya ni merepek sikit. Baik, patah balik. Macam mana kedudukan kita bawa anak? Let's say lah, sama ada bawa anak ke kita tak bawa anak, tapi kita nak mengelakkan daripada kanak-kanak basic. Boleh ke tidak kita sasarkan ataupun kita susun? Ini anak kita. Ini yang dewasa. Ini anak orang lain pula. Maksudnya kita susun macam tu. Boleh ke tak boleh? Boleh. Putus ke sah? Tak putus. Tak putus. Sebab apa? Kalau tujuannya untuk mendidik, yang pertama, kalau Mama tak buat macam tu, di belakang apa jadi? Sing. Tak kira orang ni pemainnya. Pengalaman dulu. Tak Mama, sebab saya dah tengok masa bulan puasa. Bulan puasa, saya akan solat 8 rakaat. Lepas tu saya akan duduk kat belakang. Saya akan patiwa. Ada masa saya memang tak solat awal-awal. Dia orang solat, saya tengok kat belakang ni. Macam tu lah. Lepas tu dekat ni Masa kecil. panjang bos, saya kata cucu siapa ni? Cucu Mama Puspa ke cucu? Nak tekan nak malu. Nak tekan nak malu tak berani tekan nak main kita. Ustaz pengalaman. Anak saya Fawaz menyanyi. Pernah dengar cerita dia? Tak pernah. Sebulan muka saya macam kena tampar. Oh ya ke? Ada yang anak saya pun tu di depan setiap. Masa kita wanita lagi. Kita solat ni. Bayang Hari Raya. Bapaknya imam yang menyanyi. Siapa ni bilang Allah? Naik atas tu mimbar kan. Tapi apa itu mikrofon? Sama-sama sadar. Dia dah besar kena cerita kan. Kau kena ingat dulu kecil-kecil kau. Engkau lah punca muka aku merah bulan. Betul Ustaz. Senang dia. Okey, balik. Maksud dia bila kalau dengan tujuan nak mengelakkan berlaku macam saya cakap tadi, dan memang berlaku pun kalau tak buat macam tu.
maka pada ketika itu lebih afdal kita susun. Tapi Ustaz kalau ya kadang-kadang kan adik tu ada tahan sembahyang. Tak apa. Pada yang keluar tu berjalan. Ya, sekalipun dia pandai berjalan. First kita dudukkan dia, kita dah nasihatkan dia, kita dah bagi panduan pada dia. And then kita dudukkan dia, nak kedudukan kau di sini kena solat. Memang rakaat pertama dia ikut kita, baik. Macam mana? Rakaat pertama baik. Kan setengah jam pertama baik, tak tanya soalan. Masuk setengah jam kedua, mulalah kentut tak kentut. Kan? Anak pun macam itulah. Rakaat pertama dia baik ya. Rakaat kedua budak mama. Kita yang solat pun kena tergaru-garu, dia budak. Lagilah dia mana boleh duduk lama-lama, dia nak main. Nature dia nak main. Jadi rakaat kedua dia buat apa? Rakaat ketiga dia buat balik. Itu yang berlaku. Itu yang berlaku. Jadi macam mana kedudukan apa tu? Tak ada masalah walaupun situ lempung. Sebab tujuan dia nak mendidik. Tetapi ada satu lagi pandangan. Kenapa saya bagi pandangan yang macam tu dulu? Sebab pandangan yang saya bagi tahu tadi itu lebih realiti, berpijak daripada dunia nyata. Pandangan yang kedua, dia kata tetap itu soft. Mesti kena soft kita, soft budak di belakang. Pandangan tu pun betul. Dia nak pegang pandangan mana? Ikutlah kesesuaian. Kalau tanya saya akan pegang pandangan yang susun macam tadi. Sebab kalau tak buat macam tu, tak didik macam tu, yang pertama anak takkan terdedah dengan salat. Yang kedua, masjid kita takkan penuh. Yang ketiga, kalau anak penuh dekat belakang main game, main sama-sama, kita kena tengok hukum, kena tengok pada realiti keadaan. Satu dia ada hukum nama dia teori, satu ada hukum yang boleh diaplikasi. Ada hukum teori, ada hukum aplikasi. Hukum teori tetap hukum, tetapi bila nak aplikasi kita tengok mana yang lebih sesuai. Boleh? Boleh? Belas? Okey. Soalan yang keempat. Kita solat dia duduk dekat kita macam mana? Mama Maimun cucu panjat. Yang ni kita sambung. Dah jawab tadi. Yang soalan-soalan yang bagi soalan yang saya tak jawab, mama jangan risau. Semua saya catat. Satu saya catat. Yang kedua mama, tujuan saya rakam, saya sendiri balik saya akan study. Saya akan study satu persatu apa yang saya cakap. Saya nak tengok di mana tak mana tak. Yang pertama saya akan tengok apa penjelasan saya tak clear. Yang kedua saya akan cek bagaimana penyampaian saya. Adakah penyampaian saya memudahkan atau menyusahkan. Jadi di situ saya akan clear balik. Ini soalan ni aku tak jawab lagi. Jangan risau. Dan ini nanti saya akan upload dalam YouTube. Jangan risau. Okey? Kita tangguh dulu yang dekat sini, Ben. Setakat ni mau mengantuk? Tidak. Allah, salah silap saya minta ampun. Maaf. Saya ulang sekali lagi. Saya memang short. Jangan Ustaz, balik-balik. Jangan balik-balik Ustaz. Bukan. Saya takut nanti mama apalah pandangan mama tu, saya tak mau pandangan mama. Sadarlah. Sebab kan mama biasa nampak ustaz-ustaz semua baik-baik. Cantik. Kan sekali datang Ustaz Anwar lah. Kan dah jadi soal-soal. Baru kami kenal Ustaz Ah. Kami cakap bukan sod cantik. Oh cantik. Bukan sod cantik. Oh cantik. Baik, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa bana atina hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih mama-mama.